Hmm. Hai, Assalamualaikum kepada semua penggemar mi kari yang sangat sedap ni kat Malaysia. So, hari ni saya nak suggestkan kepada anda semua satu mi kari paling sedap, iaitu di Muhammad Chan. Saya cadangkan kita semua order mi kari seafood. Kalau kita tengok sini, tekstur dia yang penuh dengan pekat kari dia tu, mi dengan banyak, ada seafood, ada udang. Kita kena tahu macam mana rasa mi kari Muhammad Chan. Rasanya memang sedap, mi dia memang kenyal dan bagi saya memang sesuai dengan mi kari yang apa yang orang hidangkan, dan dia punya tahu pun sedap. Rasa dia untuk orang yang tak makan pedas sangat sesuai, sebab saya ni adalah hantu pedas. So bila saya makan ni rasa tak ada sangat, tapi sesuai untuk orang yang tak makan pedas lah. So tak rugi pada sesiapa yang cuba ataupun datang ke Muhammad Chan untuk nak try mi kari ni. So, tunggu apa lagi? Datang ke Muhammad Chan sekarang dan order mi kari.